Siapa sangka daripada duit tidur dalam ASB, penyimpan emas saya berjaya alihkan hampir RM30,000 ke akaun Muscat Public Gold. Beliau dulu simpan lebih RM30,000 dalam ASB. Lama-kelamaan, setiap tahun beliau rasa tak berbaloi untuk tunggu dividen, tapi duit tetap susut nilai disebabkan inflasi. Lepas belajar tentang emas, beliau ambil tindakan yang berani untuk alihkan simpanan ASB ke dalam akaun Muscat Public Gold. Lepas itu, beliau berjaya keluarkan sekeping 1 dinar dan sekeping 10 dinar. Bila saya tanya apa perasaan beliau, katanya, saya rasa lebih tenang, rasa gembira dan dapat kepercayaan dengan Public Gold serta puas hati. Semangat nak dapatkan item yang lebih besar pada masa akan datang. Best kan tuan-puan? Emas ni bukan sahaja penyimpan nilai, tapi bantu penyimpan emas rasa kaya. Yang bestnya, bila dah cukup gram, beliau dapat keluarkan emas fizikal di tangan. Emas yang terbaik adalah emas fizikal di tangan. Kalau tuan-puan ada simpanan duit yang banyak dalam ASB, tabung haji, KWSP ataupun dalam bank dan tuan-puan nak tukarkan ke aset yang lebih baik, aset yang lebih selamat iaitu emas, saya boleh bantu tuan-puan dengan cara mudah, murah dan patuh syariah. Tuan-puan boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau rujuk pin video di profil. Saya bantu tuan-puan sebaiknya.